Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya hari ini Dr. Nur Azin Hamidun ya. Saya sebagai moderator untuk program kita pada malam ini, iaitu program yang kita namakan sebagai Heart to Heart dalam membudayakan seni khat dalam kehidupan moden kita. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan bersama dengan dua orang panelis kita, iaitu Tuan Haji Zainal Sakiban dan Dr. Abdul Rahman Hamzah ya. Tetapi sebelum itu saya nak maklumkan bahawa sebenarnya program hari ini adalah program yang dianjurkan sempena daripada AGM, iaitu mesyuarat agung yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu nanti, iaitu 14 hari bulan Ogos pada waktu pagi jam 9 dan disebabkan oleh AGM ini kita alhamdulillah akan melaksanakan program-program yang bermanfaat seperti ini dan ini adalah saya rasakan sepanjang saya terlibat dalam Persatuan Seni Khat Kebangsaan. Ini adalah kali pertama kita anjurkan program santai seperti ini. Yang khasnya dalam keadaan kita yang berada dalam keadaan COVID dan kita rasa tetap bersyukur kerana diberikan peluang untuk bertemu dalam satu platform secara online. Okey, baik. Saya nak persilakan kita punya panelis untuk masuk ke lapangan dijemput panelis kita iaitu Tuan Haji Zainal Sakiban dan juga Dr. Abdul Rahman Hamzah untuk silakan bersama dengan kita. Assalamualaikum, apa khabar Tuan Haji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr. Abdul Rahman? Alhamdulillah, sihat, terima kasih. Sihat ya? Alhamdulillah. Jadi dah lama kita tak bertemu, kita terkurung di negeri masing-masing, di rumah masing-masing. Jadi alhamdulillah kerana ada platform seperti ini kita dapat bertemu juga di alam maya. Baik, program hari ini akan saya perkenalkan dulu panelis kita yang pertama iaitu Tuan Haji Zainal Sakiban. Tuan Haji Zainal Sakiban ni orang lama kita lah, orang kuat. Khasnya di bahagian selatan, zon selatan kita iaitu di negeri Johor. Tuan Haji ni merupakan mantan pegawai kanan kita, pesara kerajaan lah yang telah berkhidmat lama dalam Jabatan Agama Islam Johor. Dan setiap kali saya pergi ke Johor, saya akan bertemu dengan beliau lah. Khasnya kalau saya hantar pelajar saya pergi Yayasan Warisan Johor. Selalu bertemu dengan Tuan Haji ni. Jadi sedikit maklumat tentang Tuan Haji ni. Beliau adalah aktivis dalam bidang seni khat dan juga pengerusi kepada Persatuan Seni Khat Johor. Tak tahulah sampai sekarang ni, mungkin boleh update saya juga. Dan beliau juga merupakan pelukis kepada logo Al-Hijrah TV Al-Hijrah dan juga terlibat dalam menulis surat pelantikan watikah pelantikan dan juga pemasyhuran yang terlibat dengan istana. Jadi maknanya kita alhamdulillah kita berpeluang untuk berjumpa dengan orang hebat seperti ini. Dan kita mengharapkan agar sesi kita pada malam ini dapat kita kongsikan bersama pengalaman-pengalaman yang beliau ada dan juga memberikan kepada kita pesan-pesan untuk bagaimana memajukan lagi diri kita dalam bidang seni khat. Panelis kita yang kedua pula adalah Dr. Abdul Rahman Hamzah yang merupakan seorang juga aktivis muda dan beliau ni dalam usia yang muda telah pun dilantik sebagai presiden ataupun YDP kepada Persatuan Seni Khat Kebangsaan. Alhamdulillah sejak daripada beliau adalah orang kedua yang telah memegang jabatan YDP setelah daripada Ustaz Muhammad Yusof Abu Bakar. Kita alhamdulillah kita berpeluang untuk bertemu dengan dua orang hebat hari ini sebagai ahli panelis kita.
Dan Ustaz, Dr. Abdul Rahman juga adalah pengasas kepada Akademi Arham. Sayang saya juga teringin nak pergi ke sana, insya-Allah satu hari nanti. Ahlan wa sahlan, insya-Allah. Okey. Mungkin sebagai YDP, mungkin Dr. Abdul Rahman boleh ceritakan sedikit tentang sejarah penubuhan Persatuan Seni Khat, misi dan visi persatuan, macam mana penglibatan doktor sendiri sebagai dalam Persatuan Seni Khat. Boleh ceritakan sikit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis, Profesor Madya, Dr. Nur Azlin, dan yang saya hormati Ustaz Jana Sakiban selaku panel pada malam ini. Dan saya rasa amat bertuahlah pada malam ini dapat bersama dalam satu sesi dialog anjuran Persatuan Seni Khat Kebangsaan yang telah diusahakan oleh Barisan AJK, khasnya Biro Pendidikan dan IT, Puan Ainun, serta rakan-rakan jawatankuasa serta seluruh ahli Persatuan Seni Khat dan para pendengar yang dikasihi sekalian. Persatuan Seni Khat Kebangsaan ini telah diasaskan secara rasmi pada tahun 1989. Tarikh secara spesifiknya iaitu pada 25 hari bulan 10 tahun 1989. Saya ingat sangat tarikh ini sebab itu merupakan hari pertama saya sampai ke Mesir sebenarnya. 25 hari bulan 10 tahun 1989 saya baru belajar di tahun 1 di Mesir, tetapi Persatuan Seni Khat Kebangsaan telah diasaskan dan didaftarkan secara rasmi dengan ROS. Jadi perjalanan Persatuan Seni Khat ini telah melalui satu tempoh yang panjang, lebih 30 tahun, dan bahkan sebelum daripada didaftarkan pada tarikh yang kita sedia maklum itu, sebenarnya Persatuan Seni Khat ini didukung oleh para penggiat seni khat, para aktivis seni khat yang telah sekian lama. Dan kalau kita baca sejarah kegiatan khat yang telah dimulakan oleh para penggiat ini, terutamanya oleh Tuan Haji ataupun Ustaz Muhammad Yusof Bakar, sejak daripada tahun 1975 lagi, di mana beliau ketika itu merupakan penulis pengarah di Kementerian Pendidikan, dan beliau juga pernah menjadi pengetua di Sekolah Sunnah Agama Wilayah di Petaling Jaya ketika itu, dan beliau telah terlibat dengan kegiatan seni khat sejak lama, dan kegiatan aktiviti seni khat ketika itu berjalan lebih kepada individu-individu. Dengan kepakaran yang ada pada individu-individu ini, akhirnya pada tahun 1975 antara kegiatan yang awal dijalankan iaitu pameran di UM. Ketika itu Naib Chancellor-nya dimaklumkan, Naib Chancellor-nya sendiri iaitu Profesor Darjah Engku Aziz menunjukkan minat kepada seni khat dan pameran seni khat ini. Jadi Tuan Haji Muhammad Yusof bin Abu Bakar beserta rakan-rakannya, antaranya iaitu pengarah pusat kebudayaan di UM ketika itu, Syed Ahmad Jamal, mengadakan pameran seni khat di UM, dan pameran itu mendapat sambutan yang hebat, di mana ramai orang mula melihat keindahan seni khat itu dan melihat bahawa ini satu aspek, satu dunia ataupun satu bidang yang masih lagi belum diterokai, tetapi dia mempunyai peminat dan tarikan yang kuat untuk orang nak menghayati keindahan seni ini. Jadi dengan adanya pameran itu, seterusnya
antara pengasas-pengasas ataupun orang-orang yang awal ni selain daripada Ustaz Muhammad Yusof Bakar, termasuklah Ustaz Said Mahad, Tuan Haji Said Mahdar, Ustaz Muhammad Awang dan beberapa yang lain ini, akhirnya mereka mula mengadakan persatuan yang ketika itu pada tahun 1985 dah mula ada usaha untuk mewujudkan satu persatuan, di mana persatuan ini adalah satu cara untuk menyatukan para penulis khat tempatan. Yang kita tahu penulis khat ni ramai dan dia telah melalui generasi demi generasi, tetapi dan ada yang balik daripada Timur Tengah dan sebagainya, tetapi mereka bergerak secara sendirian. Ada pameran, ada karya, ada buku-buku yang dihasilkan, banyak kita temui antaranya kalau di selatan Abdul Rahman Al-Atas misalnya. Begitu juga ramai lagi penulis-penulis ini, tetapi mereka bergerak sendirian. Jadi atas dasar ini akhirnya satu usaha telah dijalankan dan diketuai oleh Ustaz Muhammad Yusof Bakar. Akhirnya satu persatuan dinamakan Persatuan Penulis-Penulis Khat Malaysia. Itu pada tahun 1985. Jadi persatuan ini cuba bergerak dan cuba untuk mengumpulkan penulis-penulis khat yang mempunyai kepelbagaian latar belakang, kaedah pembelajaran dan kekuatan masing-masing, dan akhirnya semakin giat aktiviti itu, pertemuan-pertemuan, pameran-pameran dijalankan, dan akhirnya alhamdulillah sambutan begitu meluaslah sampai ke seluruh negara, selain daripada di Malaysia, di Kuala Lumpur, sampai ke negeri-negeri lain, ke Kedah, ke Johor, ke Kelantan dan sebagainya. Dan usaha atas dasar kesedaran itu dan kecintaan para penulis khat ini kepada seni khat dan aktiviti-aktivitinya itu mendorong mereka untuk mengadakan membina ataupun mengadakan satu persatuan. Akhirnya beberapa pertemuan mesyuarat telah diadakan dan antaranya di Pusat Islam, kemudian adanya mesyuarat seterusnya diadakan di Sekolah Menengah Agama Wilayah Persekutuan, dan beberapa lakaran peraturan untuk mengadakan perlembagaan persatuan, sehinggalah akhirnya pada 1989 berjaya didaftarkan secara rasmi. Dan dengan adanya persatuan ini, maka antara kelebihan ataupun manfaat dengan kewujudan persatuan seni khat ini, maka dapatlah antaranya mengumpulkan kepakaran seni khat daripada seluruh negara. Sebab kita tahu bahawa khat ini kita tidak akan ke mana-mana. Jadi perlu disatukan di bawah satu bumbung persatuan, dan dengan wujudnya persatuan seni khat ini secara rasmi, maka persatuan telah mengurat langkah dengan mengadakan aktiviti-aktiviti secara rasmi dengan jabatan-jabatan kerajaan, dengan NGO, dengan IPT dan sebagainya, dengan Dewan Bahasa dan Pustaka dan sebagainya. Jadi saya melihat bahawa usaha yang telah dijalankan terutama oleh para pengasas iaitu pengurusi pertama atau YUDP yang pertama, iaitu Ustaz Muhammad Yusof bin Bakar, sumbangannya begitu besar dan banyak pencapaian yang kalau kita lihat pada hari ini, saya rasa orang-orang sekarang tentu tugasnya menyampung sahaja. Tentu orang yang mengasaskan itu tentulah begitu banyak susah payah, liku-liku yang dilalui, dan kita pada hari ini boleh meneruskan apa sahaja perkembangan seni khat pada hari ini yang kita kecapi pada hari ini. Saya kira kita terhutang budi dengan mereka-mereka yang telah mengasaskan persatuan. Saya nak sebut beberapa sumbangan yang telah dibuat oleh Persatuan Seni Khat, terutama di bawah pimpinan YDP yang pertama, iaitu Ustaz Yusof bin Bakar. Cuba kita lihat sejak ditubuhkan antara kalau kita lihat, kita merenung sejenak, antaranya aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan iaitu pendidikan, dalam bidang pendidikan, di mana kursus-kursus
yang diadakan secara berkala dan berterusan di banyak tempat di seluruh negara, dan terutamanya antaranya kalau kita lihat iaitu di Muzium Kesenian Islam. Di Muzium Kesenian Islam ini sejak tahun 90-an dah ada kursus tahunan, dan saya masih ingat lagi ketika tahun 90-an saya antara pelajar-pelajar yang pernah belajar di Muzium Kesenian Islam. Saya semasa di Mesir dulu saya pun masuk ke sekolah seni khat Madrasah Tahsinul Khutut, tetapi dengan cara Mesir, bila balik Malaysia saya lihat ada persatuan seni khat ini dan banyak aktivitinya, antaranya iaitu di Muzium Seni Islam. Diedarkan marketing, dielankan di akhbar-akhbar dan sebagainya. Jadi saya mendaftar pada tahun kalau tak salah 98 99 macam tu dan diajar tenaga pengajar masa itu antaranya lah Ustaz Yusof, kemudian termasuklah Ustaz Said Mahdar, Cikgu Samsudin ketika itu dan sebagainya. Jadi kursus itu dijalankan sepanjang setiap tahun demi tahun, dan berapa ramai pelajar-pelajar dari seluruh negara. Saya ingat masa zaman saya dulu pun ada daripada Singapura, berulang setiap minggu hanya untuk menghadiri kursus seni khat yang dianjurkan oleh Persatuan Seni Kebangsaan dengan kerjasama dengan Muzium Kesenian Islam. Jadi ramai murid-murid yang telah dihasilkan, yang telah dikeluarkan, dan begitu juga antaranya mengadakan pertandingan yang saya kira Persatuan Seni Khat ataupun para penggiat seni khat di seluruh negara tidak dapat menafikan betapa besarnya pengaruh dan kesan yang ditinggalkan oleh manifestasi perdana seni khat, iaitu pertandingan seni khat kebangsaan yang paling berprestij dengan kerjasama utusan Muzium Kesenian Islam dan beberapa agensi badan-badan kementerian yang lain. Jadi pertandingan itu diadakan 2 tahunan. Jadi di negeri-negeri misalnya ada banyak pertandingan khat, tetapi untuk pergi sampai ke kebangsaan hanya satu-satunya yang diadakan secara berjadual 2 tahunan itu dianjurkan dengan inisiatif Persatuan Seni Khat Kebangsaan, dan pertandingan itu masih ada sampai sekarang. Cuma tahun lepas patutnya diadakan, tapi dengan kerana COVID ditangguhkan dan sampai sekarang. Dan saya juga nak sebutkan tentang sumbangan yang telah dilakukan, yang telah disumbangkan oleh Persatuan Seni Khat generasi yang terawal. Antaranya kalau kita lihat hari ini kalau kita lihat Yayasan Restu. Yayasan Restu adalah telah menghasilkan sesuatu yang sangat hebat tuan-tuan, puan-puan, iaitu Mushaf Malaysia. Mushaf yang dikeluarkan sepenuhnya oleh anak-anak Malaysia, daripada tulisannya, corak-coraknya dihasilkan sepenuhnya oleh orang Malaysia yang telah dikeluarkan oleh Yayasan Restu, sehinggalah Yayasan Restu berkembang dan berjaya dengan bajet yang telah diperuntukkan oleh kerajaan membina satu lagi yang terbaru iaitu Nasrul Quran di Putrajaya untuk dengan hasrat menjadi pusat percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia. Saya cuma nak sambil bahawa perjalanan Yayasan Restu itu sehingga sekarang saya dapati itu antara sumbangan di mana Persatuan Seni Khat Kebangsaan ketika itu daripada peringkat awal, daripada Ustaz Yusof dan guru ustaz-ustaz yang lain di dalam Persatuan Seni Khat, terlibat secara langsung mengajar, mendidik, membimbing para penulis seni khat yang ada di Yayasan Restu untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik, kaedah-kaedah khat dan sebagainya. Dan saya tidak nafikan Yayasan Restu bergerak lebih luas daripada itu dengan pergi membuat kajian di seluruh negara, seluruh dunia. Dan tapi cuma saya perhatikan di situ bagaimana Ustaz Yusof dan orang generasi-generasi terawal dalam PSKK ini mendidik Ustaz Abdul Baki misalnya dan ramai lagi penulis khat yang terawal sehingga mereka berjaya sehingga sampai ke tahap sekarang. Jadi dan selain daripada itu, Persatuan Seni Khat juga telah kalau kita lihat bagaimana masuk ke dalam media massa yang lebih luas di TV. Kalau saya ingat lagi tahun 90-an ada dalam TV1 dan begitu utusan Malaysia Ustaz Asra. Ustaz Asra yang mana insya-Allah Ustaz Asra akan jadi pengerusi tetap pada AGM pada minggu depan ni. Ustaz Asra antara pembimbing tetap sesi dalam utusan Malaysia. Dia itu inisiatif dari Persatuan Seni Khat dalam akhbar utusan Melayu atau utusan Malaysia ketika itu. Jadi saya lihat dan saya nak sebutkan yang terbesar sekali, peringkat antarabangsa, alhamdulillah kita telah menyumbang di peringkat antarabangsa di mana Ustaz Yusof sendiri bekas mantan YDP Persatuan Seni Khat telah dilantik menjadi salah seorang panel hakim dalam pertandingan khat
peringkat antarabangsa di Turki, mewakili Malaysia dan mewakili beberapa negara Islam yang lain sebab bukan semua negara dapat dipilih tetapi Ustaz Yusof terlibat dalam beberapa orang hakim daripada seluruh negara, daripada seluruh dunia. Ustaz Yusof mewakili Malaysia untuk menjadi hakim pertandingan had berprestij di peringkat antarabangsa. Jadi saya rasa Persatuan Seni Had ini telah terbukti memainkan peranan yang sangat besar dan tentulah harapan kita dengan apa yang telah disediakan oleh generasi terdahulu, saya rasa tentulah sampai ke tahap ini besar tanggungjawab generasi sekarang untuk menyambung dan memperluaskan lagi usaha-usaha yang telah dijalankan sehinggalah matlamat Persatuan Seni Had itu ditubuhkan, iaitu memartabatkan seni had, membudayakan seni had, memperkasakan seni had dalam kehidupan di Malaysia itu dapat dicapai. Jadi mungkin itu yang dapat saya kongsikan. Terima kasih Dr. Rahman tentang berkata sejarah penubuhan Persatuan Seni Had dan juga sebelum sehinggalah kepada pengasasannya pada tahun 1989. Jadi mungkin ramai generasi muda yang tak pernah dengar cerita lah sejarahnya macam mana kan, tapi itulah dia titik peluh orang dulu-dulu terutama sekali YDP kita yang pertama iaitu Ustaz Muhammad Yusof Abu Bakar yang telah mengasaskan persatuan ini dan juga beberapa rakannya yang menjadi orang kuat persatuan. Okey, lepas ni kita nak dengar juga daripada panelis kita yang kedua iaitu Tuan Haji Jainal Sakiban. Boleh terangkan sikit, kongsikan sejarah penglibatan Ustaz dengan aktiviti seni ni sejak awal, sejak daripada terlibat dalam seni had ini sampailah sekarang. Macam mana tu? Boleh ceritakan sikit Tuan Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Moderator Profesor Madya Dr. Nur Azlin, Yang Berbahagia Dr. Abdul Rahman Hamzah, Pengerusi Persatuan Seni Had Kebangsaan, peminat-peminat seni had tanah air, ahli-ahli Persatuan Seni Had Johor dan semua yang meminati seni had. Sebenarnya saya meminati tulisan Jawi ini sejak tahun 1960 semasa saya berada di darjah 6 lagi. Ketika itu guru bahasa Melayu Cikgu Kaspi bin Paing menulis di papan hitam, belajarlah kamu bersungguh-sungguh supaya lekas menjadi pandai. Jadi berpunca daripada tulisan inilah saya terus meminati tulisan Jawi, dan pada tahun 1963 saya masuk ke Madrasah At-Tarbiyah Islamiyah. Kalau orang dulu kata sekolah Arab lah. Sekolah Arab Tarbiyah Islamiyah Parit Raja bertepat. Dan di situ ada satu subjek khat. Dan guru khat pada masa itu ialah Tuan Haji, almarhum Tuan Haji Amir bin Yunus. Beliau merupakan orang kedua tertera lah selepas daripada almarhum Tuan Haji Abdul Rahman Al-Attas yang belajar di Madrasah Al-Junaid Singapura. Jadi bermula daripada tahun 1963 di mana saya mula belajar khat sehinggalah dalam 2-3 tahun itulah asas awal saya belajar khat. Dan saya tak ada belajar khat secara formal kecuali di sekolah tersebut. Kerana pada tahun 1967 saya berpindah ke Keluang. Jadi 63 sampai 67
Maknanya dalam beberapa tahun saja saya sempat belajar khat dengan Tuan Haji Amir bin Haji Yunus. Selepas itu saya berusaha sendiri untuk memantapkan khat saya salin buku-buku pelajaran. Saya salin setiap buku dengan khat yang saya pilih. Umpamanya khat nasah. Jadi semua saya tulis semula dengan khat nasah. Kemudian khat reka'ah. Saya tulis semua sekali buku-buku yang ada kaitan dengan pelajaran saya tulis dengan khat reka'ah. Jadi daripada situlah kemahiran untuk menulis ini datang. Dan pada masa tu pada tahun 60-an tak banyak buku, cuma satu buku lah, maknanya tulisan cantik yang ditulis oleh Abdul Rahman Al-Attas. Itu adalah satu buku yang pernah saya gunakan dan saya jadikan panduan untuk menulis khat. Kemudian pada tahun 1971, sebaik saja saya selesai menghadapi periksa akhir di Maha Johor, saya dititahkan untuk tinggal di Istana Raja Muda. Raja Muda Johor, almarhum Sultan Iskandar, dan saya tinggal di istana sejak tahun 1971 hingga 1972. Jadi di istana itulah almarhum Mulia Maha Mulia Sultan Iskandar meminta saya nuliskan ayat-ayat, doa-doa dan tulisan apa juga yang Mulia Maha Mulia Tuanku berkenan untuk saya tuliskan, termasuklah ayat-ayat untuk diketuk di Kupu Tuling, ya. Jadi kat istana saya kerja mengetuk Kupu Tuling, ya, untuk membuatkan tulisan-tulisan khat. Antaria saya buat kepada Allah berserah, ya, kepada Allah serah. Jadi itu salah satu yang saya tulis. Kemudian rukun negara dalam ukuran lebih kurang 2 kaki 1 kaki. Jadi tulisannya kecil dan terpaksalah saya gunakan paku ataupun alat yang lembut untuk melahirkan tulisan yang saya gunakan masa itu ialah khat nasah. Kemudian selepas tahun 72 saya melanjutkan pelajaran ke Mesir sehinggalah tahun 80, dan setelah saya balik saya tinggal lagi di istana, ya, Istana Raja Muda. Dan pada tahun 1981 Mulia Maha Mulia Sultan Iskandar diangkat sebagai Sultan Johor. Jadi saya tinggal di istana sampailah pada tahun 1982, ya, 1980 hingga 1982. Jadi di istana ini saya banyak membantu almarhum Mulia Maha Mulia Sultan Iskandar menulis ayat-ayat yang diperlukan, termasuklah doa-doa yang diminta oleh almarhum tuanku. Jadi doa tu ada lebih kurang dalam satu folder yang dia punya tebalnya dalam 2 inci, ya. Doa-doa tu semua saya tulis dengan khat nasah. Lepas tu dibunyikan huruf Arabnya tu dengan bunyi dia dan makna. Jadi itu semasa saya tinggal di Istana Combi Hill. Kemudian pada tahun 80 juga saya mula bertugas sebagai pegawai Hal Ehwal Islam di Jabatan Negara Johor, ya. Dan saya diberikan tugas sebagai pengelola penerbitan. Jadi di sini
saya banyak menguruskan penerbitan terutama sekali Warta Jabatan Agama Johor dan buku-buku agama yang lain. Melalui warta inilah saya memahirkan lagi tulisan khat ni untuk menjadikan tajuk-tajuk Warta Jabatan Agama Johor sehinggalah tahun 1992 apabila saya bertukar menjadi penolong pengarah bahagian penyelidikan dan dakwah dan seterusnya ketua penolong pengarah bahagian dakwah dan bahagian pengurusan masjid. Jadi peranan ataupun tugas menulis berterusan daripada tahun 80 setelah balik daripada Mesir sehinggalah sekarang ini. Dan antara hasil tulisan yang pernah saya hasilkan ialah logo Ma'al Hijrah, logo TV Hijrah ya. Logo TV Hijrah. Kemudian pada TV 9 program Halaqah. Jadi logo Halaqah itu adalah ciptaan saya dengan TV Hijrah. Kemudian di Madinah ya, terdapat satu hotel antara Malaysia dan Arab. Jadi Aramas. Jadi logo Aramas juga saya yang tulis. Yang sebelum ini diminta oleh Hotel Puteri Johor Bahru. Jadi dalam nasihat ni saya banyak menulis ya. Antaranya ialah buku buku senihat. Buku senihat khat senihat keindahan dalam kepelbagaian sejarah tokoh dan karya. Jadi dalam buku ni penuh dengan sejarah, jenis-jenis tulisan khat dan contoh-contoh ya. Macam kalau kita lihat kemudian selain daripada saya menerbitkan seni khat keindahan dalam kepelbagaian sejarah tokoh dan karya, saya juga menerbitkan 7 buah buku khat ya. Khat panduan kaedah dan panduan dan kaedah sama sebanyak 7 siri khat nasah, khat sulus, rek'ah, dewani jali, parisi dan kufi. Jadi ada 7 buku panduan kaedah seni khat. Selain daripada itu ada juga pelajar Universiti Utara menulis tentang Jainal Sakiban, satu kajian karya seni khat oleh Azman Syahdan, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia pada tahun 86-87. Dan satu lagi tesis pelajar yang berkaitan dengan saya yang ada kaitan dengan khat Jainal Sakiban, ketokohan dalam sastra dan kesenian Islam ya. Ini disediakan oleh Roslia binti Jamil dari Jabatan Kesusastraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya pada tahun 2001-2002. Jadi ada 2 tesis berkaitan dengan saya yang secara langsung berkaitan dengan khat
dan juga berkaitan dengan penulisan. Itu antara buku-buku yang saya terbitkan dan tesis yang pelajar-pelajar ambil daripada pengalaman saya. Kemudian saya juga terlibat dengan menyediakan plak, ya, 14 buah plak perasmian masjid-masjid baru wilayah persekutuan, termasuklah Masjid Besi, Masjid Usamah, ya, Masjid Tun Raha dan sebagainya. Termasuk di Sabah ada satu masjid yang diresmikan oleh Yang Maha Mulia Datuk Agung Sultan Muhammad yang kelima. Selain daripada menjadikan plak-plak perasmian masjid-masjid, ya, kita juga muat plak-plak perasmian bangunan-bangunan kerajaan yang baru yang dibina di negeri Johor, masjid-masjid, sekolah-sekolah dan bangunan-bangunan yang baru dibangunkan. Jadi itu antara pengalaman dan pencapaian di mana pada tahun 2013 telah dianugerahkan tokoh seni budaya Johor bahagian khat, ya, itu pada tahun 2013. Dan pada tahun 2014 menulis watikah kepada duli-duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan dan Tuan Yang Pertama negeri-negeri semasa pelantikan Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa bin Shah Ibn Al-Muhammad Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Duli Yang Maha Mulia Seri Baduga Baginda Yang di-Pertuan Agong sekarang. Jadi itu antara pengalaman dan yang telah saya lalui, termasuklah juga menyediakan surat-surat watikah jemputan perkahwinan, ya, putera dan puteri-puteri almarhum Duli Yang Maha Mulia almarhum Sultan Iskandar Ibni Sultan Ismail di Johor. Jadi saya terlibat di Istana Negara dan juga di Istana Johor. Jadi ini setakat ini dulu buat kali ini. Kita dengar banyak, alhamdulillah, kongsian daripada Ustaz Zainal tentang penglibatan beliau sejak daripada awal lagi, macam mana cara belajar, sampailah kepada beliau sendiri pun dapat menerbitkan buku, dan juga mana penglibatan beliau sampai dicarilah untuk projek-projek penulisan seni khat ini, sampai yang di Kuala Lumpur, dan insyaAllah kita akan bersama semula, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Okey, saya nak ambil peluang ini untuk mengumumkan pasal AGM kita, iaitu AGM Persatuan Seni Khat Kebangsaan
bagi mereka yang masih belum jadi ahli, belum mendaftar, boleh jadi ahli. Mendaftarkan diri di laman web Persatuan Seni Khat www.pskk.org. Dan juga boleh terus untuk menjadi ahli berbayar secara rasmi, iaitu tahunan sebanyak RM30 dan RM150 untuk menjadi ahli seumur hidup. Jadi kalau dah jadi ahli seumur hidup ni tak payah bayar tahunan dah. Jadi untunglah ada diskaun kat situ. Jadi saya nak galakkan lah semua orang. Jadi untuk makluman, saya ni orang pertama jadi ahli seumur hidup. Alhamdulillah sampai sekarang. Okey. Baik. Kita seterusnya, kalau boleh kita teruskan dengan soalan seterusnya ditujukan pada Dr. Abdul Rahman iaitu bagaimanakah seni khat boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan? Dr. Rahman. Terima kasih Dr. Nazli. Kalau kita lihat ada sepanjang zaman perkembangan Islam, daripada mulanya seni khat itu wujud, daripada zaman Rasulullah, zaman sahabat sampai zaman sekarang, khat telah melalui satu tempoh yang panjang dan banyak perkara-perkara berkaitan dengan khat secara khasnya itulah kita lihat sepanjang zaman. Antara yang dikatakan riwayat daripada Sayyidina Ali, apa kata Sayyidina Ali? Al-khattu lil muluki kamal walil ghaniyyi jamal walil faqiri mal. Maksudnya apa? Khat itu untuk para penguasa, raja-raja adalah merupakan kesempurnaan, dan bagi orang kaya ia menjadi bahan yang indah, dan bagi orang yang miskin dia menjadi harta. Jadi maksudnya kalau untuk raja-raja tentulah banyak perkara yang memerlukan khat, banyak perkara yang perlu dituliskan khasnya berkaitan dengan agama Islam. Jadi tentulah seni khat itu diperlukan untuk melengkapkan keperluan pemerintahan, pentadbiran negara dengan cara yang indah. Begitu juga bagi orang kaya, rumahnya cantik, kenderaannya siap semuanya, tetapi perlu satu elemen iaitu adanya hiasan. Dan antara hiasan bagi orang Islam tentulah khat. Jadi kalau nama orang Islam tapi kalau rumah dia tak ada khat, rasanya macam tak lengkap rumahnya. Mesti paling kurang kena ada, paling kurang pun Assalamualaikum ke Bismillah ke ditampal di mana-mana di dalam rumah itu. Jadi bagi orang yang lebih kaya, tentulah dia nak ayat-ayat itu ditulis dengan material yang lebih baik, saiz yang lebih besar, warna yang lebih menarik dan sebagainya, dan penulis yang lebih berkualiti. Jadi dia menjadi sumber keindahan, melengkapkan keindahan yang apa ada pada dia. Jadi raja perlukan, orang kaya perlukan. Jadi siapa yang nak menulis? Jadi di sinilah yang kita katakan walil faqir. Bukan kata penulis khat tu fakir, tidak. Tapi maksudnya dia boleh menjadi sumber pendapatan bagi orang yang ingin mencari pendapatan. Dan inilah yang telah dibuktikan sejak daripada zaman dahulu sampai sekarang. Baiklah, ada cuma saya tak nafikanlah bila orang kata, bila orang sebut tentang seni khat ni, orang kadang-kadang melihat dia adalah satu seni yang agak sederhana dan agak untuk orang-orang bawahan, seolah-olahnya begitulah. Sebab kita biasa dengar kalau khat ini harganya dijual tidak boleh menyaingi karya-karya barat kontemporari. Kita biasa dengar kalau orang menjual lukisan-lukisan itu sampai puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan ringgit. Karya-karya kontemporari barat, artis-artis moden. Tetapi bila kita bercakap tentang seni khat, seni Islam ini, kita masih ragu-ragu adakah yang telah sampai ke tahap itu. Jadi menyebabkan orang melihat seni Islam ini, khasnya seni khat, bukan seperti seakan-akan tidak dapat menyaingi dan dilihat sebagai satu sumber yang agak terhad. Saya cuma nak katakan di sini, itu tidak benar. Sebenarnya bukan khat tidak menjamin atau tidak membuka peluang begitu, tetapi kita yang masih kurang mengkaji, kurang kreativiti. Buktinya begini.
Buktinya, kalau kita bandingkan dengan 10-20 tahun lepas, kita tak pernah dengar lagi orang jual khat sampai puluh ribu. Betul tak? Betul tak Dr. Nur Azlin? Kalau kita zaman kita sekolah-sekolah dulu kan, kalau ada orang jual khat sampai puluh ribu, kalau ribu pun kita dengar dah, mungkin orang tertentu saja. Tapi zaman sekarang kita dah dengar rakan-rakan kita ratusan ribu, betul tak? Ratusan ribu. Saya kenal orang-orang ini. Jadi maknanya apa? Bukan kata tak boleh. Boleh, tetapi kita masih kurang mengkaji. Dan saya nak katakan bahawa ini adalah bukti perkembangan, kesedaran dan kualiti yang telah kita capai tahap ini, terutama bagi rakan-rakan penggiat-penggiat khat di Malaysia. Dan saya nak ambil contoh bagaimana ianya boleh pergi lebih lagi daripada ini. Kita kena faham bahawa bila kita cakap tentang komersial, sumber pendapatan dia ada dua pihak. Yang pertama, kena ada penjual dan kena ada pembeli. Selain daripada produk lah. Jadi kena ada dua pihak, penjual dan pembeli. Penjual itu dia boleh kata, saya nak jual harga ni 2 juta, 3 juta. Tapi kalau tak ada orang nak beli, jadi nilai dia tidak begitu sebenarnya. Ataupun misalnya satu karya itu dihasilkan berbulan-bulan, bertahun-tahun nak siap. Tapi orang minta harga 100-200 ringgit. Dia orang yang buat dia tak nak jual sebab dia tahu itu bukan harganya. Jadi ini yang kita nak pendedahan kepada masyarakat supaya sedar kualiti. Jadi kalau dia tak tahu kualiti, macam mana dia nak sanggup keluarkan duit dia untuk beli, sedangkan dia ada duit. Dia beli karya-karya yang daripada barat, bahan-bahan atau apa-apa, ukiran-ukiran yang pelik-pelik dan sebagainya, abstrak-abstrak yang kadang-kadang sebenarnya kualiti dia yang khat ini, tapi lantaran kerana pendedahan maklumat itu tidak sampai, maka mereka teragak-agak untuk membeli yang karya-karya Islami ini. Sebab itu saya lihat sebenarnya peranan pendedahan ini selain daripada kualiti itu sendiri, mana penulis itu perlu menghasilkan sesuatu yang berkualiti, pendidikan juga penting. Saya nak ambil contoh beginilah. Kalau kita perhatikan di peringkat antarabangsa, kita tahu Alhambra, Istana Alhambra di Spanyol. Bagaimana Istana Alhambra itu menjadi pusat tarikan pelancong dari seluruh dunia. Saya sendiri pernah pergi dan terpaksa bertangguh hari demi hari sebab ramainya orang beratur dan dia ada limit untuk masuk. Saya terpaksa bertambah sehari lagi untuk dapatkan untuk beli tiket untuk masuk. Dan bila masuk ke dalam Alhambra itu, apa yang orang tengok, tuan-tuan perempuan? Antara yang mengagumkan orang bila masuk Alhambra itu, ini lantaran kerana kajian kita dan saya berbual sendiri dengan para pelancong, apa yang menariknya itu antaranya ialah tulisan-tulisan khat yang menjadi hiasan ruang dalaman. Interior design-nya itu yang dipenuhi oleh khat-khat, ukiran-ukiran yang tentunya manual. Jadi tulisan-tulisan itu, seni khat itu mempunyai nilai yang sangat tinggi dan orang datang berkali-kali. Dan kalau adalah orang nak beli karya-karya, kita tahu kalau di Alhambra itu kalau pecahan-pecahannya pun, picisan-picisan yang pecah-pecah itu pun, kalau nak jual kena ada izin dan jual dengan harga yang tinggi apatah lagi kalau yang khat-khat itu. Maknanya kita boleh bayangkanlah, maknanya karya khat yang ada dalam Alhambra itu tinggi. Dan ini juga kalau kita lihat bagaimana karya-karya seni khat, ukiran-ukiran khat dan sebagainya yang dipamerkan di Museum British misalnya di UK, di London. Kita tengok kalau pergi Turki, karya-karya khat di Turki. Di Turki tak payah cerita lah. Dengan daripada zaman Syekh Hamdallah lagi dan banyak lagi. Kita lihat karyanya harganya mahal, ribu-ribu ringgit sampai bahkan jutaan ringgit. Jadi saya cuma nak sebutkan, saya ringkaskan sedikit bahawa kita perlu kreatif, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau boleh kita kembangkan, jangan tradisional saja semua. Yang tradisional, kekalkan tradisional, teruskan, tapi pakai betul-betul tradisional. Tapi kita ada yang contemporary, yang mahir dalam contemporary khat itu dia bawalah ke contemporary, bersainglah dengan artis-artis barat. Tetapi kita masukkan unsur seni khat yang kalau orang jual sampai juta-juta, kita masukkan seni khat tetapi membawa mesej-mesej Islami. Kenapa dia tidak boleh pergi? Belajarlah kaedah-kaedah seni itu. Dan begitu juga kita ada komputer,
ataupun grafik. Jadi ini pun kena kembangkan. Jadi tradisional, contemporary, grafik, ini semua orang yang berbeza, orang lain-lain cabang, tetapi duduk dalam persatuan Senihat, orang-orang Had dan melalui rezeki yang berbeza. Jadi saya kira Senihat membuka peluang yang banyak untuk kita cari pendapatan dan kita saling bantu-membantu untuk saling memertabatkan Senihat. Saya rasa itulah respon saya, Doktor. Terima kasih Dr. Rahman. Jadi kita patut beruntunglah menjadi ahli persatuan Senihat ni. Bagi siapa yang tak mendaftar ni, saya galakkan sangatlah. Kita daftarkan diri dan jangan lupa daftarkan di www.skk.org. Okey, ada soalan tu, ada tak diterbitkan himpunan persuratan dan watikah-watikah yang ditulis oleh Ustaz Zainal dan Khatat Malaysia? Silakan, mungkin Ustaz Zainal boleh respon. Mengenai apa tu? Ada soalan yang bertanya, ada tak diterbitkan himpunan persuratan dan watikah-watikah yang ditulis oleh Ustaz Zainal dan juga penulis khat yang lain? Buat setakat ini masih belum ada lagi. Kerana watikah-watikah tu merupakan satu perkara yang sulit. Jadi kita tak bolehlah nak terbitkan walaupun kita yang nulis. Oleh kerana itulah yang ada kaitannya dengan watikah-watikah ni memang kita tak akan terbitkan kerana dia melibatkan istana. Itu. Jadi sekarang ni memang tak ada lagi. Terima kasih. Okey, mungkin Ustaz Zainal boleh berikan sedikit pendapat dengan ringkas bagaimana kita nak tarik generasi muda kita untuk mengamalkan jawi dan khat ni pada masa sekarang. Mengenai dengan persoalan ini, dia ada kaitannya dengan pembelajaran di sekolah. Ya, alhamdulillah lah di Johor ni ada sekolah agama secara formal daripada darjah 1 sampai darjah khas. Jadi dalam sekolah ni dia ada subjek Senihat dan dipelajari daripada darjah 1 sampai darjah khas tu dia ada bahagian-bahagian. Umpamanya darjah 1 dia belajar nasah dengan rek'ah ataupun begitulah. Maknanya setiap darjah tu dia ada jenis-jenis khat sendiri. Jadi ini merupakan satu cara pengembangan yang paling berkesan melalui pembelajaran di sekolah, ya. Di mana ada buku, ada guru dan ada pembelajaran setiap minggu. Kemudian persatuan Senihat juga sebenarnya mainkan peranan yang penting dalam mengembangkan ataupun mengaktifkan aktiviti-aktiviti yang ada kaitannya dengan Senihat. Kerana dengan adanya aktiviti-aktiviti seperti kursus-kursus, bengkel-bengkel dapat menarik masyarakat yang minat dengan Senihat untuk mendalami Senihat. Dan apabila peminat Senihat ni sudah mahir, dia akan menjadi guru. Ya, macam di Johor kita ada melantik setiap daerah guru-guru yang boleh mengajar Senihat. Jadi Yayasan Waris Sanju akan memberikan sagu hati kepada tenaga-tenaga pengajar yang ada di daerah masing-masing. Jadi ini antara cara macam mana nak mengembangkan dan Persatuan Senihat sebagai Persatuan Senihat juga merupakan cawangan ataupun anak kepada Persatuan Senihat Kebangsaan. Jadi apa juga aktiviti yang dilaksanakan oleh pusat, kita akan mengikut dan kita akan jalankan. Jadi dalam hal persatuan ini kita ingin menarik perhatian kepada peminat Senihat supaya berjinak-jinak dengan persatuan, supaya kita dapat
mengadakan banyak kursus-kursus degil-degil bagi meningkatkan lagi keupayaan ataupun skill penulis-penulis dengan lebih berkesan dan lebih baik lagi dalam pelbagai jenis khat. Dan kita lihat di akhir-akhir ini khat Diwani Jali merupakan antara khat yang diminati oleh golongan muda kerana mudah untuk dibentuk dan banyak cara untuk membuat lakaran-lakaran yang boleh menarik perhatian. Jadi oleh kerana itulah maka generasi muda sekarang ini banyak tertarik dengan khat Diwani Jali. Ya. Terima kasih Ustaz. Okay. Saya ingat sebab kita dah hampir ke penghujung ni. Mungkin ada kata-kata akhir daripada Ustaz dalam 1 minit. Apa harapan untuk generasi akan datang? Dalam hal khat inilah yang penting, maknanya kita mempunyai semangat, ya, mempunyai semangat untuk mengekalkan tulisan Jawi dan seni khat. Kerana peminat seni khat inilah yang akan mewariskan seni ini kepada generasi akan datang. Kalau mereka ni berhenti di tengah jalan, sudah tentulah generasi yang akan datang tidak akan dapat pengalaman ataupun tidak dapat ilmu yang berkaitan dengan jenis-jenis khat dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, pada mereka yang ada bakat dan mempunyai kemampuan, buatlah apa yang patut, sama ada menulis buku ataupun menerbitkan apa juga yang ada kaitan dengan seni khat untuk di tatapan masyarakat. Terima kasih, dan juga kata-kata akhir daripada pengurusi YDP kita. Terima kasih Dr. Azlin. Saya dalam masa yang singkat ini ingin menjemput dan menyeru seluruh para peminat seni khat untuk menyertai AGM, mendapatkan keahlian dan menyertai AGM Acara Agung pada hari Sabtu ini. Dan saya berharap supaya tuan-tuan, puan-puan dapat memilih barisan pimpinan yang baru, yang lebih layak, yang lebih dirasakan dapat membimbing dan membantu membawa matlamat PSKK kepada matlamat penubuhannya. Jadi saya harap dengan penglibatan kita, macam yang dikatakan oleh pepatah Melayu, bersatu teguh, bercerai roboh. Dengan kita bersatu, kita dapat saling bantu-membantu, menampung kelemahan satu sama lain dan memanfaatkan kelebihan-kelebihan, kekuatan-kekuatan yang ada dalam ahli, seterusnya kita merancang untuk pergi ke tahap yang lebih baik dan seterusnya. Jadi kita sama-sama terlibat, sama-sama merancang, dan saya di sini mengatakan bahawa saya bukanlah orang yang paling layak untuk menerajui Persatuan Senat Kebangsaan. Saya jauh daripada Ustaz Muhammad Yusof bin Bakar dan pengalaman saya masih sangat kurang, dan saya berharap supaya tuan-tuan puan-puan, khasnya ahli-ahli Persatuan Seni Khat dapat memilih pimpinan yang baru nanti sama-sama kita pilih pada AGM pada Sabtu akan datang, supaya mudah-mudahan persatuan dan seni khat di negara ini dapat kita pertingkatkan dan masa untuk generasi akan datang. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah, sebenarnya masa amat mencemburui kita. Kita dah sampai ke penghujung pada pukul 10, 1 minit dah ni. Maka selesailah sudah kita punya sesi yang orang kata pertama kalinya kita buat webinar seperti ini, bicara santai seni khat, dan harapnya kita dapat manfaat daripada kedua-dua tokoh panelis yang kita bawa pada hari ini. Dan saya menantikan kehadiran anda dalam mesyuarat agung kita pada hari Sabtu ini 9 pagi. Dan hanya ahli yang berdaftar sahajalah yang dapat link nanti untuk ke mesyuarat tersebut. Dan sesiapa yang telah menjadi ahli, telah membayar yuran, nanti kita akan masukkan dalam kumpulan WhatsApp, WhatsApp yang khas yang terdiri daripada orang-orang yang berdaftar. Jadi sebab itu cepat-cepatlah mendaftar. Baik.
kerana penghujungnya dan saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panelis kita pada hari ini. Dan dengan itu mudah-mudahan kita dapat menganjurkan program seperti ini pada masa akan datang. Okey, itu saja. Terima kasih juga pada pihak persatuan yang telah menganjurkan. Mudah-mudahan kita berjaya menganjurkan program seperti ini lagi pada masa akan datang. Okey, dengan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga PSKK terus maju. Baik. Terima kasih.